So, ada abang tu, dia komen minta aku test kain ni. Waktu dah basah macam ni, kemudian perah, lepas tu lap dekat kereta, apa result? Aku faham dia punya persoalan tu macam mana. Maksud dia, kalau kain ni kita dah lap banyak kereta, contohlah dekat rumah kita tu ada 5 biji kereta, kita basuh 5 biji kereta, basuh, kemudian kita lap, basah, dah basah kain ni, kita nak perah, lepas tu kita lap kereta lain. Adakah kain ni masih lagi berkesan atau tinggal watermark? So sekarang kain pun kita dah perah. Ini kain baru siap perah. Okay, kita nak test lap kereta ni. Sebelum tu aku jirus dulu dengan air. To be fair, aku jirus dulu dengan air. Kemudian kita lap. Ni kain ni, guys, ni kain tadi dah basah dah basah dan aku dah perah seperti mana request. Ni pun ada basah. Jom kita lap. Macam mana? Aku rasa korang dah boleh tekan beg kuning. Tekan beg kuning sekarang, kau check link kat bawah.